Assalamualaikum, salam sejahtera, tajahau vanakam. Saya Nisahir, berintas langsung di Stadium Negeri Batu Kawan Pulau Pinang, di mana hari ini sangat meriah dan saya kini berada di Ruruai, studio tonton drama Sangat. Dan saya, di sebelah kiri saya, Abang Syamsul Rau-Rau, siapa tak kenalkan. Jadi Abang Syamsul, mungkin boleh kongsikan kepada kami di luar sana, di mana apa aktiviti yang ada di Ruruai pada hari ini? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada yang bertanya. Terima kasih banyak kepada semua yang datang ke Karnival Jom Heboh di Stadium Batu Kawan di Pulau Pinang ini. Saya mewakili sahabat-sahabat mempromosikan di Ruruai drama Sangat, di mana saya kebetulan sedang mempromosikan drama Jika Itu Salahku yang dimainkan di TV3 setiap hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Malam ini pukul 9 malam, episod ke-8 malam ini. Dan bukan saya saja ada pelakon-pelakon lain yang turut serta untuk bersama dengan anda di Karnival Jom Heboh di sini semalam, hari ini dan esok sehingga jam 7 petang malam ini. Dan kalaulah anda dah datang ke sini, dapat bermain, ada game, dapat ambil gambar, dapat berkenalan, dapat membeli dan dapat melihat macam-macam pameran di Ruruai-Ruruai yang lain-lain. Baik, Abang Syamsul, apa lagi aktiviti yang ada selain daripada bersama dengan selebriti di sini, Abang Syamsul? Baik, macam saya tak adalah konsert, tapi ada artis lain yang mengadakan konsert daripada siang sampai ke malam, dan konsert besar tu di malam hari lah. Dan ada juga aktiviti-aktiviti lain yang menarik untuk anda saksikan, anda lihat dan anda turut bersama-sama, orang kata ambil bahagian. Kerana apa? Kerana untuk mendekatkan diri kita dengan TV3 dan juga TV9. Baik, terima kasih Abang Syamsul. Okey, sebelum saya mengakhiri KJH pada hari ini, di mana hari ini sebenarnya adalah acara kemuncak, di mana pada pukul 9 malam ini ada konsert. Pada 9 malam ada Aina Abdul, Asha Rekno, Kai Baha. Betul Abang Syamsul? Jadi Pak Kak Mai datang ramai-ramai ke Pulau Pinang ini, KJ Pulau Pinang Batu Kawan. Assalamualaikum. Saja daripada saya Nisahir, lintas langsung dari Balai Berita Bangsa. Kembali kepada Berita Bangsa.